Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bunyi jawapan dia. Kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab bagi salam sunat. Jawab salam wajib. Yang wajib tu elok diketahui bahawa telah dilakukan. Jadi memang kalau satu orang bagi salam kepada ramai, satu orang jawab pun sudah terlepas dah. Tapi eloknya diketahui, maknanya didengari bahawa yang wajib itu telah ditunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, niscaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, watlu alaihim naba abina adam bil haqq idh qarraba qurbana fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW, watlu alaihim, ceritakan kepada mereka, naba bina Adam, kisah dua orang anak Adam. Izqarraba qurbana, ke mana dua orang anak Adam, kisah ini barangkali kita dah tahu, Qabil dan Habil membuat ibadah korban. Fatukubbila min ahdihima, lalu diterima ibadah korban tu dari salah seorang saja. Yang buat ibadah korban dua orang, tapi yang Allah terima hanya seorang. Walam yataqabbal minal akhar, dan Allah tak terima ibadah yang seorang lagi. Dan kita pernah dengar kisah yang seorang bagi kibash yang sihat, yang gemuk sebagai kurban, yang seorang lagi bagi buah-buahan yang dah busuk, dah tak elok sebagai kurban. Lalu yang tak diterima kurbannya tu, dia merasa marah sampai ke tahap dia kata, la aqtulannak, aku pasti akan bunuh kamu. Ini masalah kan? Dia tak nampak kesilapan dia. Apa salah saudara dia? Ibadah korban dia tak diterima, ada sebab. Lalu saudara dia menuturkan, inilah rahsia yang kita nak faham. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia berkata, dia menjawab, dia tak kata, hang nak bunuh aku bunuh hang balik, atau aku lawan. Tak. Dia bagi tahu hanya saja Allah menerima yakni amal ibadah tu daripada orang yang bertakwa. Jadi rupanya rahsia besar dalam kehidupan seorang mukmin adalah takwa Allah. Sebab itu salah satu rukun khutbah, tak sah khutbah jemaat kalau tak sebut ni, iaitu berpesan dengan takwa Allah. Kan selalu dalam khutbah khatib kata,
Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah. Wahai sekalian manusia, aku berpesan kepada kamu dan kepada diriku sendiri supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan datangnya bulan Ramadan ini, insyaAllah kita telah atau kita biasa dengar diulang sebut firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat Islam sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu itu mendapat takwa. Moga-moga kamu itu bertakwa. Jadi insya-Allah dalam kuliah subuh pagi ini kita nak ambil kefahaman sedikit yang dikatakan takwa itu apa. Ditarifkan oleh para ulama, ditarifkan oleh para sahabat dengan pelbagai takrifan. Bahkan ada yang memberi gambaran macam mana nak describe takwa itu, ibarat orang tu berjalan di tempat yang penuh dengan duri. Dia tahu tempat tu ada duri yang boleh mencederakan dia. Mungkin kalau dalam konteks tentera, dia berjalan di satu tempat yang dah ada maklumat, ada jerangkak sama ditanam di sana sini. Pasti dia berjalan tu dengan berhati-hati. Bimbang terpijak duri atau terpijak jerangkak sama misalnya. Jadi itu antara contoh yang diberi. Tapi pagi ni saya nak membawa takrif takwa Allah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan takwa itu 4 perkara. Pertama, al-khawfu minallah. Yang kedua, al-khawfu minal jalil, iaitu takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, wahyu. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Takwa ni menuntut kita boleh reda dengan yang sedikit. Kita manusia ni biasanya tak reda kalau sikit. Kalau banyak pun kita perhati. Kan ada kisah satu orang yang hilang duit, satu orang perempuan hilang duit. Jadi ada orang nampak lah dia duduk menangis, sedih. Kenapa makcik menangis? Kata dia, duit saya hilang. Berapa banyak ke? 300 juga kata dia. Jadi yang tengok tadi kesian pula makcik dia duduk menangis. Dia pun keluarkan daripada wallet dia, tak apalah cik, ambil 300. Makin kuat dia menangis. Ingatkan bagi 300, reda lah tangisan dia. Dia kata, kenapa makcik nangis dia? Saya dah bagi 300. Dia cakap, itulah tadi kan kalau tak hilang dah dapat 600. Sebabkan hilang 300 je. Itu manusia. Jadi nak dapat rida dengan saya sedikit ni tak senang. Dan yang terakhir, al-istidadu liyaumir rahim. Bersedia untuk hari kita berpergian yang mana pergi tidak akan kembali. Iaitu hari kematian. Ini 4 perkara. Baik, yang pertama, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Tuhan yang Maha Agung pasti menuntut kita ma'rifatullah terlebih dahulu. Orang Melayu ada selalu kata pepatah dia, tak kenal maka tak cinta. Kan? Demikian sebenarnya tak kenal maka tak akan takut. Bahkan orang yang misalnya datang daripada luar nak mandi di sungai, rupanya sungai itu banyak buaya ganas. Tapi dia santai je. Tak takut sebab dia tak tahu. Dia tak kenal apa yang ada dalam tu. Maka kita nak takut kepada Allah Ta'ala, kita kena kenal Allah Ta'ala terlebih dahulu, sama ada dengan jalan akal ataupun dengan jalan hati, ataupun kedua-duanya. Dengan jalan akal itulah para ulama memperkenalkan kita dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni dalil dia ada 2 jenis. Kalau orang tanya, ilmu tauhid, ilmu keimanan ni ada berapa jenis dalil? Ada 2 jenis. Satu dipanggil dalil akli, dalil sesuatu yang ditunjuk oleh akal. Yang ini universal. Kita boleh sembang dalil akli ni dengan orang Islam dan orang bukan Islam. Ada satu lagi namanya dalil naqli, dalil yang dipindah daripada wahyu, iaitu dalil Quran dan hadis. Yang ini kita boleh bersembang dengan orang Islam saja. Orang bukan Islam dia belum beriman lagi. Kalau kita kata Allah wujud, apa dalil untuk orang Islam? Bermakna kita kata qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Pasti yang diceritakan sifatnya itu wujud. Tapi kalau kita bercakap dengan orang bukan Islam, barangkali dia masih belum terima. Katakanlah Allah itu Esa, saya nak lihat apa bukti.
Kamu orang percaya ada Tuhan. Orang etis misalnya, dia kata kamu percaya ada Tuhan. Mana bukti ada Tuhan? Pernahkah kita nampak Tuhan? Tak pernah. Pernahkah kita dengar Tuhan? Tak pernah. Pernahkah kita pegang Tuhan? Tak pernah. Habis yang macam ni, macam mana kamu kata ada? Mesti kamu ni percaya hanya ikut nenek moyang je. Ya, jadi kami tak nak percaya benda yang tak ada bukti. Sebab itulah dalam akidah Islam kena digunakan akal. Ya, akal yang sihat ini membuktikan tentang kebenaran Islam. Dia berbeza dengan agama yang direka-reka. Agama yang direka-reka kalau guna akal nanti terbatal agama dia. Kenapa kamu sembah berhala? Itu kan susah nak explain. Apa berhala yang ciptakan kamu? Kan kamu yang bentukkan berhala tu. Kata Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizallahu taala, kalau memang manusia tu nak sembah sesuatu yang dia buat sendiri, biar baik dia sembah kapal terbang ke, kan hebat lagi kapal terbang daripada berhala yang duduk di situ. Kapal terbang bawa dia ke sana kemari. Paling tidak dia sembah aircon, kan aircon bagi kita nyaman, relax. Sembahyang tarawih malam besok ni, malam ni lah kan, malam ni sembahyang tarawih, bayangkan tak ada aircon. Kalau nak sembah sesuatu yang kita buat sendiri, itu maknanya tak logik. Tapi dalam Islam kita sembah Allah logik. Logik yang pertama, Allah wujud. Mana bukti? Diri kita. Diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri, kenapa kamu tak perhatikan? Sebab itu hati-hati zaman sekarang ni, orang bercakap macam-macam dalam media sosial. Ada satu orang datang, dia kata, Ustaz, saya dalam akidah ni, dalam akidah saya pegang Quran Sunnah. InsyaAllah baguslah. Saya tak guna akal, dia kata. Macam mana pula ni? Kamu pegang Quran dan Sunnah, tapi kamu cakap tak guna akal. Ini penyakit orang zaman sekarang, namanya penyakit BBAK. Apa dia penyakit BBAK? Biar bodoh asal confident. Confident dia cakap ikut Quran Sunnah tak guna akal. Ini kan memfitnah kepada Quran dan Sunnah, seolah-olah Quran dan Sunnah melarang kita guna akal. Kalau kita baca surah Yasin, ada firman Allah Ta'ala, afala ya'qilun. Kenapakah mereka tidak menggunakan akal? Allah suruh kita guna akal. Fi anfusikum, dalam diri kamu. Okey, kenapa saya katakan antara bukti ada Allah Ta'ala adalah kita? Kerana setiap dari kita ni wujud selepas tak wujud. Kan kalau saya tanya tuan-tuan, siapa yang 100 tahun dahulu dah ada? Ada ke jamaah sini yang umur dia dah 100 tahun? Belum. InsyaAllah. Semua masih muda remaja lagi. 100 tahun belum ada. Maksud apa? 100 tahun yang lalu, kita tak wujud. Sekarang kita wujud tak? Wujud. Tidakkah setiap yang wujud selepas tak wujud, mesti diwujudkan? Alangkan sesimpel reban ayam pun, kalau tahun lepas kita balik rumah mak kita, kita tengok belakang rumah mak kita lapang, tak ada apa-apa. Tahun ni kita balik raya, tengok belakang rumah mak kita ada reban ayam kecil je, comel je. Kita tanya abang kita yang duduk di kampung, bang, siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak? Abang kita jawab, mana ada orang buat, jadi sendiri. Bolehkah kita terima? Nyanyok dah abangku, kata kita. Baru setahun tak jumpa, dah nyanyok abangku. Ada pula reban ayam jadi sendiri. Oh, reban ayam tak boleh jadi sendiri. Apa langit bumi, bulan bintang, manusia dan binatang, daratan dan lautan, ini semua boleh jadi sendiri. Lihat pada diri kita misalnya. Setiap daripada kita ada organ jantung. Jantung kita ni sentiasa bekerja. Dia pam darah yang kaya oksigen, digunakan oleh sel-sel badan kita, metabolisme, mati patah balik, darah yang kurang oksigen, keluar balik, kaya oksigen balik. Ni siapa yang kawal? Tak ada antara kita yang boleh bagi jantung dia rehat sekejap 5 minit. Alah, dengar kuliah subuh je pun, bukan buat kerja berat. Berhentilah sekejap jantung. Kan tak boleh. Dan siapa yang boleh pastikan jantung terus berdegup? Kalau dah berhenti, tak ada. Di IJN tu mana ada orang mati sakit jantung? Padahal di IJN ada obat-obat yang moden, ada peralatan yang canggih, ada pakar yang tentang jantung. Tapi bila dah berhenti, tak ada orang boleh teruskan. So kalau jantung kita sendiri, dalam jasad kita sendiri, kita tak boleh kawal. Tak nampak lagi ada kuasa yang mengawal. Kan kita pun melalui proses penuaan, ya, daripada kanak-kanak dan menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi orang yang berusia.
Dulu janggut kita hitam, sekarang sudah putih. Siapa yang ubah? Bukan kita. So, setiap perubahan yang berlaku pada diri kita, tak nampak lagi ada yang mengubah. Keluar pada kawalan. Kan elok kalau kita muda macam biasa, gagah macam biasa ni, kalau nak bangkit daripada sujud pun sakit lutut. So, siapa yang mengubah kita? Daripada baby yang tak upaya, hanya terbaring, menangis, kepada orang yang boleh ke sana kemari, kalau terlampau lanjut usia, jadi macam baby balik. Na'udzubillah. Kan terbaring, orang-orang yang terlampau berusia, terbaring macam baby, pakai pampers balik. Ya. Jadi ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Hati-hati, kita kena guna akal dalam memahami akidah yang benar. Kalau nak pegang dengan akidah yang batil, tak payah guna akal. Ikut sajalah amalan nenek moyang. Nenek moyang sembah berhala, sembah berhala. Ya, sembah pokok, sembah busut, ikut je lah. Tak payah guna akal. Tapi akidah yang sebenar menuntut kita menggunakan akal. Maka setiap satu daripada apa yang diajar oleh para ulama itu, ada dalil akli dia. Contoh, sifat kidam. Kita belajar sifat 20, wujud kidam baqa. Apa makna kidam? Apa terjemahan dia? Sedia. Tak faham lagi. Apa dia yang sedia? Maknanya adalah menafikan permulaan bagi wujud Allah. Kita wujud ada permulaan. Sejak bila kita wujud? Bukit Bukau ada permulaan. Binatang ada permulaan. Tumbuhan ada permulaan. Adakah Allah boleh ditanya Allah wujud sejak bila? Tak ada. Apa bukti Allah wujud tak ada permulaan? Ada orang bila kita kata bukti adanya Allah Ta'ala antaranya adalah adanya alam ini. Kenapa pula? Kerana ada orang kata macam ni, kerana setiap yang wujud mesti diwujudkan. Jadi dia kata Allah wujud, maka mesti ada yang cipta Allah. Siapa yang cipta Allah? Tanya dia. Jadi kenyataan setiap yang wujud mesti diwujudkan tu tak tepat. Setiap yang wujud selepas tak wujud, yang itu mesti diwujudkan. Sebab benda tu asalnya tak ada. Kita ambil contohlah ya, meja ceramah ni dulu tak ada. Apakah mungkin dia ada dengan sendiri? Tak mungkin. Adakah mungkin dia mewujudkan diri dia sendiri? Tak mungkin. Tetapi yang wujud tanpa ada permulaan, tu tak boleh pada pencipta. Kalau kamu kata Allah ada pencipta, akan berlaku perkara-perkara yang mustahil. Mustahil itu tak boleh berlaku. Iaitu akan berlaku berpusing-pusing. Kalau kamu tak nak terima bahawa Allah tidak ada yang menciptakan, kerana Allah wujud tidak ada permulaan, berarti Allah diciptakan. Kalau dia diciptakan, kamu akan tanya lagi, siapa yang cipta pencipta Allah? Akan ada pencipta yang lain. Jadi akan berlaku sama ada berpusing-pusing, A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh A. Itu kan mustahil. Atau A diciptakan oleh B, oleh C, oleh D, oleh E, tak habis-habis. Pun mustahil. Maka nak tak nak, kita kena terima yang namanya Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, wujudnya tidak ada permulaan. Ini kan perbincangan akli. Tapi dalil Quran hadis ada tak? Ada. Huwal awwalul akhir. Dialah yang awal. Jadi tidak ada permulaan. Bukan awal macam kita. Siapa yang awal sekali? Saya. Tapi sebelum kamu, dah ada lagi. Itu awal nisbi. Allah Ta'ala al-awwalu yang hakiki. Iaitu tidak ada sesuatu sebelum. Maksudnya wujud Allah tidak ada permulaan. Jadi kita kena mempermantapkan pengajian ilmu tauhid. Ya, jangan terpengaruh dengan golongan yang mempertikaikan. Ya, ada yang kata tak payahlah belajar tauhid sifat 20 ni. Zaman Nabi mana ada? Apa zaman Nabi tak ada? Yang tak ada tu penyusunan. Memang zaman Nabi sahabat tidak faham tauhid dengan belajar wujud qidam baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Memang tidak ada penyusunan. Macam juga sahabat tidak belajar tajwid dengan belajar ini ikhfa, ini izhar, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Ada ke sahabat Nabi belajar tajwid macam itu? Tak ada. Tapi tajwid dengan arti kata makhrajnya betul, panjang pendeknya tepat, itu ada. Semenjak zaman Nabi, sahabat baca Quran dengan betul, dengan tajwid. Begitu juga dengan ilmu tauhid. Yang tak ada itu penyusunan. Apa zaman Nabi sahabat tak tahu Allah wujud?
Apa zaman Nabi orang Islam tak tahu Allah wujud, tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Tak sama seperti makhluk. Makhluk tak sama seperti Allah. Allah tidak berhajat pada pencipta. Allah Maha Esa. Kan zaman Nabi semua orang dah tahu. Orang Islam dah tahu tentang sifat-sifat Allah, tinggal lagi tidak disusun sahaja. Baik. Tapi mengenal Allah bukan semata-mata dengan akal. Kalau dengan akal, kadang-kadang tidak diterjemah pada tindakan. Dengan akal orang tu tahu Allah wujud. Tapi kalau hatinya tidak dididik dengan zikir, dengan taubat, dengan munajat dan sebagainya, akhirnya dia bertingkah laku macam tak ada Tuhan. Dia yakin Allah melihat. Takkan Tuhan tak melihat. Akal dia boleh terima. Tapi dia bertindak tanduk, sepertinya Tuhan tak melihat. Nampak tak ada orang, dia buat benda yang dilarang. Ya, nampak tak ada orang, dia buat maksiat. Nampak tak ada orang, dia ambil rasuah. Ya. Habis Tuhan tak melihat. Dia melihat. Maka kena kepada ilmu tasawuf. Ilmu yang mendidik hati. Saya baru balik pada Ipoh, muzakarah Sultan Nazrin Shah, Nazrin Mu'izzuddin Shah. Tema muzakarah ni memfokuskan kepada tasawuf. Tasawuf tu adalah ilmunya, ilmu tentang hati. Sebab itu Imam Ghazali namakan ilmu tasawuf ni ilmu sir. Sir makna rahsia. Habis ilmu rahsia macam mana nak ngajar? Bukan. Ilmu tentang benda yang tersembunyi, iaitu dalam hati. Kita masing-masing, tadi kan solat, itu zahir. Sama je tengok solat, rokok, sujud, tak ada beza. Tapi yang batin, ikhlaskah, riakkah, wujubkah, takaburkah, hasadkah, itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Maka kita kena perbaik tempat tilik Allah. Kita selalu perbaik tempat tilik manusia, terutama orang perempuan, orang perempuan nak keluar tu, dia pastikan dulu pakai apa make up lah, ya, bersihkan muka dulu, tudung nak besi betul, jangan sengit, ya. Itu tempat tilik manusia. Allah Ta'ala tak tilik di situ. Allah Ta'ala tilik di hati. Maka hati kena takhliyah, buang daripada sifat-sifat yang keji, yang buruk, dan tahliyah hiasi dengan sifat yang terpuji. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Tanda orang itu bertakwa kepada Allah Ta'ala adalah dia beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Secara ringkasnya, dia beramal dengan Quran dan hadis. Tapi zaman sekarang, beramal dengan Quran dan hadis ni hanya jadi slogan. Kita beramal dengan Quran dan hadis. Kita beramal dengan Quran dan hadis. Macam mana sebenarnya kamu nak beramal dengan Quran dan hadis? Apa yang Quran suruh? Apa yang hadis suruh? Hadis tu kan sampai ada ratusan ribu. Quran tu sendiri yang ayatnya hanya 6,000 lebih tu pun kita tak hafal. Kalau kita hafal pun kita tak faham makna. Kalau kita tak faham makna pun kita tak tahu apa sebenarnya hukum dia. Maka beramal dengan Quran dan hadis ni ada praktikalnya, iaitu kita belajarlah ilmu daripada mazhab yang tertentu. Kalau kita mudah belajar mazhab Syafi'i, belajar. Itu cara beramal. Sembahyang ada cara dia. Wuduk ada rukun dia. Ada sunat dia. Bahkan cara tidur pun ada. Cara masuk tandas pun ada. Itu kan dalam kitab-kitab fiqh diterangkan. Kalau semata-mata kita direct pada Quran hadis, kadang kita tak faham. Hati-hati di zaman sekarang, ada orang pula sampai mempertikaikan tentang mazhab. Dia kata, kenapa kita ikut mazhab? Zaman Nabi tak ada mazhab. Nabi dulu sembahyang mazhab mana? Nabi Isa nanti turun ke dunia, Nabi Isa ikut mazhab mana? Macam-macam. Jadi kita kena faham, soalan kenapa kita ikut mazhab, jawapan kerana kita ikut Quran hadis. Ada orang cuba nak bezakan. Tak payahlah mazhab-mazhab ni. Kita Quran hadis je. Orang yang cakap macam ni, dia tak faham apa yang berlaku bila kita pergi pada Quran dan hadis, salah satu daripada dua. Bila-bila umat Islam pergi pada Quran dan hadis, akan berlaku salah satu daripada dua. Sama ada ulama-ulama yang pergi pada Quran dan hadis ni, mereka faham dengan kefahaman yang sama, mereka keluar fatwa yang sama, itu namanya ijma', kesepakatan, wajib kena ikut. Tapi tidak jarang berlaku, ulama pergi pada Quran dan hadis, ulama ni faham macam ini, ulama seorang lagi faham lain. Akhirnya keluar fatwa yang berbeza. Fatwa yang berbeza ini namanya mazhab.
Jadi mazhab tu produk daripada Quran hadis. Saya bagi contoh ya, misalnya bila ulama nak tahu tentang hukum iddah perempuan bila dicerai oleh suami dia ada satu tempoh yang mana suami dia boleh rujuk kalau talak raj'i. Kalau talak bain sekalipun masih hajat iddah, tapi maknanya walaupun suami tak boleh rujuk, orang lain tak boleh kahwin lagi dengan janda dia. Jenuh lah macam tu, janda tak boleh kahwin lagi. Boleh, tapi tunggu habis iddah dulu. Habis iddah boleh, silakan, dia boleh kahwin dengan orang lain. Jadi nama mana iddah perempuan? Kalau suami dia cerai, nama mana? Ulama pergi pada Quran hadis. Dalam Quran jelas, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang perempuan yang dicerai oleh suami adalah mereka beriddah selama 3 quru. Jadi ijma' sepakat para alim ulama, iddah perempuan itu 3 kali quru. Ya, perempuan merdeka yang bukan hamba sahaya, iddahnya 3 kali quru. Tak ada yang kata 2, tak ada kata 4. Maka wajib ikut. Tapi quru itu makna apa? Quru dalam bahasa Arab ada 2 makna. Satu makna quru adalah suci dari haid, satu lagi makna quru adalah haid. Haid itu orang Arab panggil Qur'un, suci daripada haid juga orang Arab panggil Qur'un. Maka timbul persoalan dalam ayat Quran tu, quru'nya makna haid ke makna suci. Jadi ulama terpaksa rujuk ayat lain. Kerana ayat Quran sama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Ulama terpaksa rujuk hadis-hadis yang berkaitan. Kerana salah satu fungsi hadis menerangkan makna Al-Quran. Ulama terpaksa rujuk kepada kaedah bahasa Arab. Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Akhirnya, setelah melakukan kerja-kerja ini, ulama mazhab Hanafi faham, quru maknanya haid. Keluar fatwa 3 kali haid, habis iddah. Ulama dalam mazhab Syafi'i faham, quru maknanya suci. Keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Cuba kita fahamkan. Sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba faham perkataan yang sama. Masih berlaku mazhab. Itu macam mana kamu senang hati kata, ikut Quran hadis je, tak ikut mazhab. Mazhab itulah produk pada Quran hadis. Dan kalau kamu kata mazhab tak ada zaman Nabi SAW, tak tepat. Memang kalau kamu bayangkan mazhab tu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, tak ada zaman Nabi SAW. Tapi konsep bermazhab ada. Iaitu contoh ya, 2 orang sahabat Nabi dalam perjalanan, mereka nak solat, tak ada air. Pada masa tu sudah ada dalil, kalau tak ada air, tayammum. Maka sahabat beramal dengan dalil, tayammum, solat. Lepas tu mereka teruskan perjalanan, jumpa air, dan waktu solat masih ada. Ketika itu tak ada dalil. Apa kamu kena ulang? Atau tak payah? Bila tak ada dalil, masing-masing pun berijtihad. Satu orang sahabat, dia ambil wuduk, dia solat lagi sekali. Sebab pada pandangan dia, tadi solat dengan tayammum kerana tak ada air. Sekarang dah ada air. Sementara seorang sahabat lagi, dia fikir solat dengan tayammum kan dah sah. Sah buat apa nak kena ulang lagi? Jadi berlaku 2 mazhab. Mazhab maknanya pandangan. Yang menarik, Nabi SAW tidak menyalahkan. Nabi bersabda kepada yang solat hanya 1 kali, asabtas sunnah. Yang kamu buat tu kena dengan sunnah. Yang mana betul lah. Tak payah ulang. Nabi tak kata yang solat 2 kali, fa'antal bid'ah. Kamu ni buat bid'ah. Tidak. Nabi bersabda, walakal ajru marratani. Dan bagi kamu pahala 2 kali. Maknanya Nabi SAW meraihkan perbezaan dalam keadaan yang dalil tak ada. Kadang-kadang ada dalil, tapi berbeza tafsiran. Itu berlaku semenjak zaman Nabi SAW. Jangan kita heran kenapa ulama ni tafsir macam ini, ulama yang lagi satu tafsir macam lain. Itu biasa. Zaman Nabi SAW, Nabi bagi arahan kepada tentera yang menyerang orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Ketika penduduk Madinah diserang oleh tentera Al-Ahzab, tentera bersekutu, lalu orang Yahudi Bani Quraizah ni khianat dengan mereka bersekongkol dengan musuh. Dalam istilah moden dia bagi treason. Undang-undang Malaysia setahu saya tak ada istilah treason. Yang hampir-hampir dia panggil waging war against yang di-Pertuan Agong. Melancarkan perang terhadap yang di-Pertuan Agong. Itu hukuman mati. Pernah digunakan terhadap Al-Ma'unah. Itu baru digunakan terhadap kes Sulu. Pencerobohan di Sabah. Tapi ceritanya treason.
Pengkhianatan yang besar. Kamu penduduk Madinah. Madinah kena serang. Lepas tu kamu sama-sama penduduk lain mempertahankan Madinah. Tapi Yahudi Bani Quraizah tak. Dia bersekongkol dengan musuh. Maka selepas perang selesai, Nabi SAW hantar tentera untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah, dan Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun daripada tentera yang saya hantar ni sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Dalam perjalanan, belum lagi sampai ke kampung Bani Quraizah, masuk waktu asar. Sebahagian daripada sahabat Nabi bersiap untuk solat asar. Yang lain tegur. Kan tadi Nabi pesan jangan solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Yang bersiap nak solat, mereka kata, bukan macam tu maksud Nabi. Lalu mereka solat. Sebahagian yang lain, mereka tidak solat kecuali dah sampai di sana dan waktu asar pun dah habis. Baru mereka solat. Bila balik berjumpa dengan Nabi SAW, ini poin dia. Lam yu'annif wahidan minhum. Nabi SAW tak mengkritik mana-mana satu. Kerana perbezaan itu bukan kerana engkar perintah Nabi, tidak. Perintah Nabi di situ ada dua. Satu, Nabi SAW kata sembahyang asar di kampung Bani Quraizah. Satu lagi, ada dalil mengatakan solat kena dalam waktu. Inna salata kan alal mu'minin kitaban mauquta. Jadi sahabat yang sembahyang dahulu bukan kerana mereka tidak patuh pada perintah Nabi SAW, tapi mereka faham maksud Nabi itu bersegera. Kira-kira asar tu kamu dah sampai di kampung Bani Quraizah, itu maksud Nabi. Tapi sekarang dah kita terlambat, kena solat dalam waktu. Yang solat di sana walaupun di luar waktu, dia faham itu sebagai pengecualian. Memang solat kena dalam waktu, tapi dalam kes ni berdasarkan arahan Nabi, ini special case. Yang penting kita solat di sana. Jadi oleh kerana kedua-duanya itu merupakan tafsiran yang berbeza terhadap arahan Nabi SAW, Nabi tidak mengkritik mana-mana satu. Berarti Nabi iktiraf mazhab. Kena faham. Ada orang zaman sekarang kita tengok dia sembahyang lain daripada orang lain. Cara akad takbir lain, cara letak tangan lain, cara bagi salam lain. Kita tanya, kenapa kamu sembahyang macam tu? Oh, dia kata sebab saya baru balik kursus sifat solat Nabi yang sahih. Jadi saya sembahyang tu ikut Nabi. Nabi dah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kau lihat aku solat. Sebab tu aku solat macam tu, nak ikut Nabi. Jadi semangat dia bagus, tapi kefahaman dia tak tepat. Kamu kata solat macam tu sebab solat ikut Nabi. Nabi bersabda, hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Baik, kamu lihat bila Nabi solat? Cuba habaq mai. Ada kamu lihat Nabi solat minggu lepas? Ada kamu lihat Nabi solat tahun lepas? Kan tak ada antara kita yang lihat Nabi solat. Jujur saja, kita solat subuh tadi, macam kita solat tu, dengan berdirinya, dengan letak tangan di sini ya. Bila nak takbir angkat tangan, rokoknya macam ni. Bukan sebab kita lihat Nabi solat. Sebab ustaz kita yang ajar kita macam itu. Dan ustaz kita pun tak lihat Nabi solat. Dia pun mengajar solat tu sebab ustaz dia dulu ajar begitu. Maka yang sebenarnya tak ada antara kita yang lihat Nabi solat. Cuma kita kena pastikan bahawa solat yang kita ambil itu diambil daripada orang yang ambil daripada orang bersambung sanad sampai kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang lihat Nabi solat. Yang macam itu bersambung sanad sampai pada sahabat Nabi, dah tinggal 4 mazhab. Mazhab yang lain takdir Allah pupus. Dulu ada Imam Lais bin Sa'ad misalnya. Imam Lais bin Sa'ad kata Imam Syafi'i, bab hukum hakam lebih mahir daripada Imam Malik. Itu komen Imam Syafi'i sebagai murid. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, Imam Syafi'i berguru pada Imam Lais bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Lais afqah min Malik. Imam Lais ni lebih faqih, lebih mahir hukum daripada Imam Malik. Mana mazhab Al-Lais sekarang? Tak ada. Pupus. Ya Allah takdirkan daripada imam kepada murid, kepada murid, kepada murid masih sempurna sampai sekarang, tinggal 4. Iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jadi kalau nak beramal dengan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, pilih satu mazhab, amal. Belajar, amal. Saya nak amal 4-4 boleh ke Ustaz? Zaman dulu memang, mungkin zaman sekarang pun ada orang yang Allah takdirkan fikiran dia bagus,
kekuatan semangat dia ada, dia mahir empat-empat mazhab. Kalau kita tanya di hukum, dia boleh terangkan dalam mazhab ni macam ni, dalam mazhab ni macam ni. Tapi dia akan amal satu saja. Walaupun dia tahu empat mazhab, dia akan amal satu. Ambil contoh, isu baca kunut subuh. Ada dua mazhab utama. Satu mazhab kata sunat, satu mazhab kata tak sunat. Awak nak amal semua, awak nak amal yang mana? Baca ke tak baca? Kan akhirnya amal satu. Orang dahulu mahir empat mazhab, amalnya satu. Orang sekarang satu mazhab pun tak mahir, berangan nak amal empat. Jangan. Itu angan-angan kosong. Mahirkan satu mazhab, amal. Habis tak boleh ke kalau kita pindah mazhab? Boleh. Secara teorinya, boleh. Tapi, kamu kena belajarlah mazhab yang kena pindah tu. Kau nak pindah mazhab mana? Hanafi. Belajarlah mazhab Hanafi. Itu syarat dia. Kena ilmu. Bukan pindah sesuka hati. Tapi kalau pemerintah dah tetapkan, di sini kita pakai mazhab Syafi'i, maka dalam isu yang pemerintah dah tetapkan tu wajib kita taat kepada pemerintah. Baik. Yang ketiga, ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit, ini menuntut kita mengamalkan ilmu tasawuf. Itu yang namanya tarikat. Sekarang ni orang kaitkan tarikat ajaran sesat. Tarikat ajaran sesat. Bukan. Tarikah tu jalan nak menuju pada Allah Ta'ala. Yang kata ajaran sesat tu, dia menyamar atas nama tarikat. Nah, itu lain. Tarikat secara sebenar adalah nak bersihkan hati tadilah. Takkan nak bersihkan hati hanya angan-angan saja. Itu ada jalan dia. Apa antara jalannya? Zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah hati menjadi tenang. Sebab tu kadang dalam kuliah kita ngantuk. Kuliah ni tenang. Bila tenang tu, insya-Allah. Kalau tak tenang, tak boleh tidur kita. Kalau ada masalah, tak tenang hati kita, tak boleh tidur. Jadi, zikir, lagi selawat, dan satu selawat, kita selawat pada Nabi SAW, 10 selawat yang dirahmat yang Allah turunkan. Lagi taubat. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah kasih pada orang suka bertaubat. Inilah namanya tarikat. Bukan tarikat benda yang langgar syariat. Kalau ada orang kata, tarikat kami ni tak apa, kita boleh buat maksiat. Kita tak apa, tak solat. Sebab kita dah sampai makam makrifat. Itu mengarut. Makrifat kamu apa lebih tinggi daripada Nabi SAW? Bagi dia solat sampai wafat. Bahkan dipapah untuk solat jemaah. Kamu mendakwa makrifat tak solat? Tak betul. Itu namanya makrifat. Dia lipat agama ni sesuka hati dia. Jadi ilmu tasawuf ni bukan ilmu pelik. Ada pula orang kata kalau ilmu tasawuf ni kita boleh terbang di udara, kita boleh berjalan atas air. Bukan. Tasawuf nak bersihkan hati. Setakat nak terbang di udara, beli tiket kapal terbang boleh. Tak susah-susah bertasawuf bertarikat. Jadi baru kita boleh redha dengan yang sedikit. Barulah kita pandang sedikit atau banyak kurniaan Allah. Dapat banyak kita syukur, dapat sikit kita redha. Itu ilmu tasawuf dan tarikat. Yang keempat dan terakhir, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takwa itu adalah al-istidadu liyaumir rahim. Bersedia untuk hari bepergian. Kita kadang-kadang tak nampak. Mungkin kita kena bagi contoh baru kita nampak. Saya bagi dua contoh habis kuliah kita ya. Contoh yang pertama ni berlaku kisah sebenarlah, berlaku masa saya nak buat akikah untuk anak perempuan. Jadi saya pergi ke satu ladang di Gombak, beli 1 ekor kambing. Kan anak perempuan seekor kan. Kalau anak lelaki sunat 2 ekor. Kita booking lah. Saya kata saya nak kambing ni. Dalam beberapa hari lagi saya datang untuk sembelih. So penjaga ladang tu dia ambil cat warna merah, dia spray di badan kambing, tanda kambing tu dah ada orang booking. Hari yang saya datang tu dia cakap, kita baru dapat stok baru. Kalau cik nak, cik bayar harga baru, mahal sikit lah. Tapi dagingnya lagi bagus, lagi banyak. Saya kata boleh lah. Jadi saya beli kambing yang baru sampai, sembelih. Lepas saya sembelih kambing yang baru sampai itu, datang kambing yang ada cat merah tadi. Yang sepatutnya dia lah kena sembelih, tapi tak jadi. Kambing yang ada cat merah tu datang lompat. Saya pun cakap dekat penjaga ladang, panjang umur lagi kambing. Patut dia yang kena sembelih itu. Tapi saya cakap panjang umur lagi. Kata penjaga ladang dia tu, kambing kat ladang ni tunggu mati ya.
Betul juga kan? Kalau tak hari ni kena sembelih, besok dia kena sembelih. Tak besok, ya lusa dia kena sembelih. Kami kat ladang memang dijual untuk disembelih. Saya pula terjawab, wish, saya kata kalau macam tu, macam kita atas dunia. Kita atas dunia ni macam kambing di ladang saja. Cuma kita tak perasan. Kita bergelak ketawa, kita berseronok, kita panjang angan. Malaikat dah spray dah. Tuan Haji ni nak ambil esok. Datuk Seri ni nak ambil lusa. Tan Seri ni nak ambil minggu depan. Kita tak tahu. Tapi kalau kita ingat, Masya Allah, Tabarakallah, rupanya kita ni ibarat kambing di ladang menunggu mati, insya-Allah kita tak jadi liar sangat. Dan kisah yang kedua dan terakhir adalah apa yang dinamakan sebagai banduan akhir. The Last Prisoner. Saya pernah bersembang dengan orang-orang kat penjara, dia kata last prisoner ni pertama dia ada satu peruntukan untuk dia punya last meal. Tak berapa belas ringgit lah. Dia akan tanya banduan akhir tu, kamu nak makan apa? Nasi ayam ke, KFC ke, lamb chop ke, lebih kurang dalam bajet dia tu, dia akan belikan. Takkan kalau lebih sikit pun lebih kurang lah dia akan belikan. Sebab last meal, besok dah kena gantung lah. Agak-agak berselera tak orang tu makan? Katanya botak cin dulu, minta KFC. Gigit, segigit dah letak balik. Tak ada selera lah, besok dah kena gantung. Dan bagaimana agaknya dia tidur malam tu? Dalam keadaan dia tahu, kalau orang Islam katanya lepas subuh. Lepas semayang subuh, dibawa ke tempat gantung, dalam beberapa minit selesailah. Orang tu macam mana agaknya dia tidur malam tu? Kalau dikatakan tak dapat tidur pun, munasabah. Oh, kesiannya. Kesian apa? Kamu pun sama. Setiap dari kita ni sebenarnya adalah banduan akhir. Last prisoner. Setiap daripada kita ni dah dijatuhkan hukuman mati. Kan keluar dalam berita semalam 6 orang kes UPNM, Isti Pertahanan Malaysia apa tu. Kan asalnya dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Rayuan. Lalu peguam buat rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan kata atas bukti-bukti yang ada tu tak sampai pada 302. Hanya kan menyebabkan kematian, jadi hukumannya 18 tahun penjara. Tapi in the end mati tak? Lepas 18 tahun, lepas 20 tahun, lepas 25 tahun, in the end mati. So kita ni hanya tangguh je. Daripada satu hari ke satu hari, satu detik pada satu detik, bila sampai masanya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Tak akan dilewatkan walau sedetik, tidak akan diawalkan. Jadi moga-moga dengan kita ingat mati, lebih-lebih lagi dengan bulan Ramadan ini, Allah menjadikan akhlak kita makin baik, hati kita makin bersih. Kita ingat bahawa hidup di dunia ini hanya sementara untuk membawa bekal ke akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.